Ride Bank, TNG Travel Card dan juga Wise, manakah satu kad yang paling berbaloi untuk kita travel? Jadi guys, Daud sendiri dah guna ketiga kad ini sewaktu Daud pergi travel. So dalam video kali ni Daud nak tunjukkan perbandingan secara praktikal supaya korang boleh pilih kad manakah yang paling sesuai dengan gaya travel korang. So apa lagi, jom kita mula. Dan untuk perbandingan kali ini, Daud akan tengok 3 kriteria utama, iaitu Forex rate, FX rate ataupun Foreign Exchange rate. And then kita akan tengok dari segi cashback dan juga last kali dari segi fees. Sebab ramai orang ingat kos travel ini hanya datang daripada flight dan juga hotel semata-mata. So kalau lepas kedua-dua ni maka yang lain tak perlu risau. Tapi salah guys. Sebab sebenarnya pembelanjaan harian kita yang di sana itulah, walaupun dia kecil tapi sebenarnya dia mampu membuatkan bajet kita bocor dengan dahsyat. Tapi perlahan-lahan lah dibuat tu. Sebab yelah kan, makan, transport, shopping, semua transaksi ini akan ada forex rate-nya yang tersendiri dan juga fees yang tersendiri. So apabila amount kecil ini terkumpul pelan-pelan, jumlah dia tu boleh jadi banyak. So dengan adanya 3 kriteria utama tadi, kita dah boleh nampak dengan lebih jelas lah kat mana yang paling berbaloi untuk traveller semua. Jadi guys, first kali kita akan tengok daripada segi kadar tukaran ataupun foreign exchange rate, forex rate. Wise, dia akan ikut mid market rate, manakala Ride dan juga TNG pula akan ikut Visa ataupun Mastercard rate. So apakah beza di antara mid market rate dan juga kadar tukaran oleh Visa dan juga Mastercard ni? So perbezaan dia adalah di mana mid market rate dia adalah kadar tukaran yang paling dekat dengan real time market rate yang korang nampak dekat Google tu. Visa dan juga Mastercard pula menggunakan rate yang ditetapkan oleh network card. Dan rate ini pun biasanya tak jauh sangat pun daripada mid market rate. Cuma kadang-kadang dia naik sikit, kadang-kadang dia turun sikit lah, bergantung kepada hari dan juga currency yang korang convert. Jadi guys, sewaktu Daud di Lisbon, Portugal, Daud menggunakan Ride Bank ini dan juga kad TNG ini Daud gunakan untuk membeli Metro Card. Dan korang boleh nampaklah harga Metro Card itu adalah €7. So dah beli €7 dekat Ride Card ni dan €7 lagi kepada TNG Travel Card ni. So apabila kita convert menjadi ringgit, Ride dan juga TNG, both kedua-dua kad ini mendapat harga 33.98 sen. Dan kalau Daud menggunakan kad Wise ini sewaktu dalam situasi yang sama, Daud anggarkan conversion rate dia adalah sekitar RM33.60 hingga ke RM33.80. So tak ada beza banyak, hanya beza 18 sen saja. Tapi kita tak boleh nafikan yang Wise menang lah dekat pure conversion rate. Jadi now kita pergi ke kriteria yang nombor 2, iaitu daripada segi cashback. Jadi untuk cashback ni korang kena tengok betul-betul sebab ini adalah poin yang paling ketara, yang paling berbeza lah di antara ketiga-tiga kad ni. Jadi untuk Ride Bank korang boleh dapat sehingga 1.2% cashback untuk semua transaksi overseas, semua transaksi yang di luar negara tanpa sebarang minimum spend. Korang spend lah berapa pun, kecil ke besar ke, RM1 ke RM100 ke, korang tetap akan dapat cashback rate yang sama, iaitu 1.2%. Cuma satu benda yang korang kena tahu, cashback ride ini biasanya dia reflected lambat sikit lah dalam akaun korang. Maksudnya cashback tu masuk lambat sehari. So contohlah apa yang Daud alami sewaktu Daud di Lisbon, korang boleh tengok dekat screenshot ni, Daud spend sekitar RM134 dekat Food and F Restaurant pada 19 November dan cashback 1.2% sebanyak RM1.61 appear pada hari yang berikutnya pada 20 November. So dekat ride ni korang tak akan nampak cashback tu terus masuk immediately lah selepas korang membuat apa-apa transaksi. Jadi jangan panik lah, sebab memang itulah cara biasa yang Ride Bank buat untuk proses mereka punya cashback. Dan untuk TNG Travel Card pula, cashback dia boleh mencecah sehingga 3% guys. Tapi rate ini hanya untuk transaksi RM300 dan ke atas. So untuk transaksi kecil, TNG masih bahagilah cashback, tapi kadar dia memang sangat rendah lah mengikut dia. Contohnya sewaktu Daud beli Metro Card dekat Lisbon, harga dia €7 bersama dengan RM33.98. Jadi Daud dapat cashback sekitar 17 sen untuk transaksi tersebut, which is lebih kurang cashback 0.5% saja. So cashback TNG ini dia berbeza-beza lah mengikut tier spending. Jadi untuk fully unlock cashback reward 3% tu korang kena spend lah RM300 setiap kali. Takkan nak spend RM300 kan setiap kali, unless korang memang sultan. Jadi untuk macam Daud sendiri pun memang mostly Daud punya transaksi di bawah lah RM100. So memang Ride Bank ni lah yang bagi Daud yang terbaik. Dan untuk kad hijau ni, untuk Wise, unfortunately memang tak ada langsung sebarang cashback. Jadi korang boleh nampak lah Wise ni dia lebih fokus kepada pencimatan dari kadar tukaran forex rate berbanding cashback reward. So bagi Daud personally, Ride Bank ni lah yang dapat kelebihan yang paling besar dalam kategori cashback, sebab korang akan dapat pulangan ataupun cashback reward sebanyak 1.2% tak kira berapa pun yang korang spend. So kriteria nombor 2 dimenangi oleh Ride Card. Dan kriteria yang ketiga iaitu daripada segi fees. Jadi sekarang kita tengok bahagian fees pula. Daud akan ringkaskan bahagian ini untuk fokus kepada charge yang penting dan juga charge yang berkaitan dengan
travel lah. So untuk TNG Travel Card, sewaktu korang apply kad ini, korang kena charge sebanyak RM20. And then ada juga yuran tahunan sebanyak RM8. Tapi untuk tahun pertama dikecualikan lah. Dan untuk pengeluaran cash di luar negara, TNG memberikan korang satu withdrawal percuma setiap bulan. Dan selepas tu akan ada charge sebanyak RM10 lah setiap kali korang withdraw. Dan selain itu tak ada conversion fee dan tak ada jugalah foreign transaction fee. Dan untuk Wise pula, adanya issue fee sewaktu korang nak apply kad ini sebanyak RM13.70. Ada murah sikit lah daripada TNG Travel Card ni. Dan yang bestnya tak adalah annual fee yang dikenakan untuk kad ini. Dan yang best lagi, withdrawal adalah percuma untuk setiap bulan untuk 2 kali withdrawal saja dan sampai up to amount RM1,000 saja. Dan lepas tu kalau korang withdraw juga, maka korang akan kena charge sekitar 1.75% untuk setiap withdrawal. Dan kalau korang tukar currency dalam app, akan ada conversion fee sekitar 0.5 hingga ke 1%. Tapi tak adalah foreign transaction fee apabila korang menggunakan kad ini di luar negara. Dan untuk Right Bank pula, sewaktu korang apply kad ini akan ada charge sekali saja, which is RM12 dan juga tiadalah annual fee langsung dikenakan. Dan untuk pengeluaran cash di luar negara, charge dia adalah RM12 setiap kali korang withdraw. Selain itu, foreign transaction fee sekarang tengah di-wavekan sehingga 31 Mac 2026 dan Right Card juga tak kenakan sebarang conversion fee. Jadi walaupun ketiga kad ini ada feesnya yang tersendiri, fees masing-masing, tapi apabila kita tengokkan cara penggunaan keseluruhan lah sewaktu kita travel, bagi Daud personally Right masih win. Salah satu sebab adalah cashback 1.2% yang Right bagi memang banyaklah cover segala kos-kos ni. Lagipun Right tak ada annual fee and then issue fee kad ini pun rendah, tak ada conversion fee dan juga buat waktu ini tiada lagi foreign transaction fee sebab yalah dia di-wavekan kan fee tersebut. Jadi kalau korang ni bukan jenis yang selalu withdraw cash sewaktu korang travel, bagi Daud Right Card ini memang berbaloi lah dan juga yang paling praktikal. Jadi ada extra bonus untuk korang di mana dah tambah lagi satu kriteria yang tersendiri, which is kad manakah yang paling solid untuk penggunaan dalam Malaysia. Sebab yalah kan kebanyakan masa kita buat dalam Malaysia, so why not kita guna kad yang sama ni, dan kalau benefit kita ambil lah sekali. Jadi untuk TNG Travel Card, korang memang boleh gunalah kad ini dekat mana-mana merchant yang terima visa macam biasa. Cuma apabila setiap kali korang swipe dalam Malaysia, tak adalah sebarang cashback, tak ada reward tambahan. Jadi penggunaannya dekat Malaysia sama sahaja macam kad debit biasa. Dan untuk Wise pula sama juga, Wise korang tetap boleh guna macam biasalah untuk pembayaran dalam ringgit, tapi tak adalah sebarang cashback dan juga tak ada reward. Dan korang nak convert pun tak boleh nak convert. Korang nak convert buat apa lagi jadi ringgit, memang korang terima gaji pun dalam ringgit. Jadi kelebihan Wise terus hilang apabila korang nak spending dekat Malaysia. So Wise ni hanya menarik apabila korang travel dan membuat pembayaran dalam mata wang asing saja. Tapi berbezalah dengan Right Bank, di mana Right Card ini bukan saja korang boleh gunakan untuk spending di luar negara, tapi apabila korang balik Malaysia pun korang still dapat domestic cashback 1.2% cap pada RM12 untuk bulan Disember. So pada awalnya dah ingatkan hanya spend kat luar negara saja dapat 1.2% cashback ni, tapi kat Malaysia pun dapat juga cashback 1.2%. Cuma beza dia dekat Malaysia hanya RM12 reward sajalah sebulan yang kita boleh dapat. So berapa, dalam sekitar RM1,200 spending korang akan dapatlah RM12 cashback. So memang lepas lah nak cover fee kad ni semua dan macam-macam fee lah kan. Tapi nak ingatkan perbelanjaan di luar negara unlimited tau, 1.2% cashback tu. Tapi dia nak ingatkan untuk dapatkan cashback 1.2% di peringkat domestik, korang kena spend pakai My Debit lah. So kebanyakannya terminal kat kedai tu waktu korang nak pay wave tu, korang kena tengok terminal tu support My Debit ke tak. Tapi kebanyakan terminal akan terima My Debit lah sebab My Debit ni lagi murah daripada Visa dan juga Mastercard. So bagi tahu korang try je bayar pakai kad ni, memang most of the time korang akan terima lah ataupun layak dapat cashback tersebut. So memang korang tak perlu risau bab tu. Dan yang lagi best, Right sekarang tengah bagi interest 4% per annum sampai 31 Mac 2026. So apabila korang spend dengan Right Card, korang bukan saja dapat cashback, tapi dalam masa yang sama korang boleh unlock interest 4% per annum dalam Right Pocket sepanjang tempoh promo. So kalau simpan dalam Wise tak dapat apa-apa return, simpan dalam TNG, korang kena transfer dalam TNG Gold Plus tu pun hanya berapa 3% sajalah. Tapi memang korang boleh nampak lah Right Bank ataupun Right Card ni lah yang paling appealing sekali. Jadi nak menjawab persoalan kad manakah yang paling sesuai, jadi setelah Daud analyse semua kad ni, memang Daud banyak guna secara keseluruhan. Setiap kad ini ada kekuatan dan kekurangan masing-masing, tapi based on pengalaman Daud sendiri dan apa yang modal yang Daud ada, Daud paling berpuas hati dengan Right Bank lah. Sebab kombinasi manfaat dia tu antara yang paling berbaloi lah. Sebab cashback 1.2% itu tak kira berapa yang korang spend, and then struktur fee yang berpatutan, dan juga yang paling penting cashback itu korang tetap akan dapat walaupun korang guna kad dalam Malaysia. So memang no brainer lah kalau Right Card ini bukan sekadar menjadi travel card, tapi memang boleh menjadi everyday card yang bagi pulangan konsisten berterusan. Tambah lagi dengan ada
promo interest rate sehingga 4% per annum. Memang value dia tu memang susah nak dilawan oleh kompetitor yang lain ni. Jadi kalau korang berminat nak guna Right Bank macam Daus, korang boleh daftar sekarang guna link Daus di bawah. Dan korang pula macam mana? Korang setuju tak dengan ranking Daus ni? Based on pengalaman korang, travel kat manakah yang paling sesuai, yang terbaik lah yang korang pernah guna? Jadi please komen dan share pandangan korang di bawah. Jangan lupa like, subscribe dan share video ni dengan kawan-kawan korang yang suka pergi travel dan tengah mencari kat travel manakah yang paling berbaloi. Jadi guys, itu saja daripada Daus. Jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Ciao.